Jom ikut trip Hanoi Sabah 5 hari 4 malam with Fluffy Travel. Day 1 sampai je dekat Norbai Airport, kita terus pergi check in hotel dekat Sabah. Day 2 kita mulakan hari dengan activity trekking ke Lao Chai Village. Korang boleh tengok sawah padi bertingkat yang sangat cantik sambil menuju ke Tavan Village, iaitu kampung masyarakat Thai. Trek ni dia santai je, tapi kalau hujan jalan dia agak cintau. Lepas tu kita sambung trekking dekat Cat Cat Village. Kat sini korang boleh tengok air terjun dia memang cantik. And then kalau ada masa free, korang boleh add on tau untuk pergi Moana Sapa. Dekat sini tempat OOTD dia memang cantik. Day 3 kita akan pergi ke Puncak Fancy Pan dan kita akan naik cable car selama 25 minit tau sambil layan view lembah dengan gunung yang sangat memukau. Masuk je hari keempat, kita akan mulakan dengan city tour dengan melawat Ho Chi Minh Complex, termasuklah museum, Badin Square, Presidential Palace dan One Pillar Pagoda. Kemudian kita ke Temple of Literature, iaitu universiti pertama dekat Vietnam yang penuh dengan sejarah. Lepas je makan tengah hari, kita akan singgah dan solat dekat Al-Noor Mosque. And then untuk makan malam, korang boleh merasai suasana night market Old Kuala. And then bermalam dekat Hanoi. Masuk je hari kelima, maka berakhirlah perjalanan indah. Kalau tengok ni pun dah jatuh hati, DM je kita terus, kita uruskan.